Malaysia Through My Lens bukan sekadar sebuah channel tentang tempat-tempat menarik. Ia adalah cerita tentang sebuah negara yang aku cintai, Malaysia, tanah tumpah darahku. Setiap perjalanan, setiap jalan yang dilalui dan setiap detik yang dirakam, aku ingin berkongsi Malaysia seperti aku melihatnya. Kerana setiap tempat mempunyai kisah dan setiap perjalanan mempunyai makna. Inilah Malaysia, seperti yang aku lihat dan seperti yang aku rasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. LRT 3 laluan Shah Alam baru saja dirasmikan oleh Perdana Menteri pada 28 Jun 2026. Jajaran sepanjang 37.8 km yang menghubungkan bandar utama dan Johan Setia ini mula beroperasi dan menawarkan tambang persuma kepada orang ramai selama sebulan melalui 29 Jun 2026. Laluan ini merangkumi 20 stesen yang merentasi kawasan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Laluan utama bermula dari bandar utama ke Johan Setia. Tapi aku akan menaiki melalui stesen Stadium Shah Alam ke Johan Setia. Jom ikuti laluan perjalanan ini melalui lensa kameraku. Platform 2. We will arrive at Datuk Menteri Station. Doors on the left will open. Clear. UITM Shah Alam. Next station, UITM Shah Alam. Penumpang yang dihargai, sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung. Next station, Taman Selatan. Penumpang yang dihargai, sila bersama
Shah Alam Line. Berikutnya, Bandar Bukit Tinggi. Next station, Bandar Bukit Tinggi. Penumpang yang dihargai, sila jaga kebersihan semasa berada di dalam tren. Kerjasama anda amatlah dihargai. Dear valued passengers, please keep clean while on the train. Your cooperation is highly appreciated. Kita akan tiba di stesen Jambatan Kota. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. We will arrive at Jambatan Kota Station. Doors on the left will open.